pun ada dekat AZ Tyre lagi. Sikit-sikit AZ Tyre. Sikit-sikit AZ Tyre. Okey. Bos. Ha, Saya nak tukar tayar ni. dia kena tukar tayar merah. Kenapa Sebabkan demi untuk pergi ke Dataran Merdeka hujung minggu ni, Wow. sempena event Choi Volume 2. Kita support kawan-kawan lah. Betul. Kita kena santuni. Santuni. Tayar dah dapat. Tapi bukan tayar baru lah. Tak Tayar second hand. Boleh lah. Tahu tak kenapa kena tukar tayar? Kenapa? Kau tengok tayar kau ni. Kenapa? Okey je. Tayar ni bukan tak okey. Tayar ni dia okey. Tapi dia tak sesuai untuk kita pakai daily use. Oh, faham. Ini kalau hujan, Habis tu. Ngiong. Ngiong nanti. Sudah tukar. Kita tukar tayar. Kita tukar 44. Yang ini cantik. Ha. Tapi tayar ni dia dah expired. Oh, Jadi aku carikan kau tayar ni. Tayar baru biji Tayar Hankook. Kau. Okey. Ventus RS4. Ui, terima kasih bos Boleh lah buat ada-ada. Boleh lah Mat? Boleh. Boleh Boleh. Macam biasa. Janji tayar. Yang penting exit tayar tolong pasang okey lah. Boleh. Supaya baru AZ Tyre. Ingat, Jay, lagi satu nak beritahu. Kalau cek tayar second hand, tengok ni. Ini tanda-tanda bukan tayar Torre. Nampak ni, dia ada tanda ni lagi. Mesti tebal lagi. Mesti tebal. Ni bukan tayar Torre. Nak ambil tayar second hand tak ada masalah. Pertama sekali tengok tahun, tengok condition bunga tayar, jangan ambil tayar Torre. Betul tak? Biasa. Betul. Aku macam penjual tayar. Kalau Torre sini biasa. Torre sini kan. Ada juga yang full. Jangan. Tengok. Elakkan. Ini tayar Torre ni, bukan? Jangan. Jangan ambil tayar Torre. Spelator dia. Aspirator ada dekat AZ Tyre. AZ Tyre. Apa-apa pun AZ Tyre tolong betulkan.